Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi ayam lemak kuning. So kita nak mula kita punya masak. Kita masukkan serai. Okey, masuk daun salam dan daun limau. Sampai dia keluar bau tu puan, ya. Okey, kita masuk ni dulu. Ada mercik pula. Bawang yang kita dah potong tadi. Sementara nak tunggu yang ini ready, kita nak blend bawang besar, buah keras, bawang putih, halia dan lengkuas serta lada hijau. Okey, ni kita nak masukkan yang kita dah blend. Kak Zaidah masak seko je ni. Cukup ke Kak Zaidah? Cukup Rik untuk seko untuk 200 orang ni? Seko untuk saya nak beranak je. Jangan risau ya puan. Ada nanti yang dekat belakang tu risau. Ay, ramai-ramai satu studio dimasak satu ekor. Tak puan. Okey. So kita tumis sampai dia pecah minyak. Jangan lupa kita punya kunyit. Kalau puan tadi kisar sekali lah. Bau dah sedap dah. Dah lapar kan? Saya nak bagi lapar betul. Jadi bila makan jadi sedap. Tengah lapar. Ya. Okey, saya nak masukkan air. Okey, kita masukkan air. Okey, saya nak masukkan garam. Ni senang aje lah lauk hari ni. Ya, saya masukkan garam. Ni saya masukkan ayam ya. Okey, kita dah masukkan ayam. Okey, kita balik-balik sekejap sebelum kita letak minyak santan. Ya. Okey, saya nak masukkan santan sekarang. Ada orang dia masak, saya tahu ramai yang masak cara macam mana tahu. Dia dah tumis-tumis semua, dia masuk air, dia masuk santan. Lepas tu baru dia masuk ayam. Okay. Cara macam tu pun boleh. Tetapi kalau cara macam tu puan tak dapat kepekatan yang puan nak. Okay, Kak Zaidah masuk apa ni? Saya masuk buah tomato ya. Masam kita datang daripada tomato. Okey, last sekali sebelum kita tutup api, kita nak letakkan daun bawang. Daun bawang ni yang jarang orang letak dalam lauk. Dia akan ada rasa lain sikit kalau letak daun bawang ni. Okey, dah masak dah ni. Alhamdulillah, dah pun siap resipi kita hari ni, iaitu ayam lemak kuning buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.